Dalam konteks ni, untuk kita guna teknologi angkasa ni ataupun teknologi angkasa lepas ke teknologi advanced teknologi ni, tak semestinya kita pakai suit angkasawan baru kita kata kita dah guna teknologi angkasa. Itu yang bear in mind kat saya, apa keretakan orang nak kena pakai suit. Next, in the last 5 years, less than 5 years, kita akan mula guna satellite, direct to satellites. Kelebihan dia, kita pergi international ke negara luar, tak ada isu roaming. Kan, tak ada isu roaming, tak perlu switch kepada roaming because kita boleh communicate anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi dalam Research Podcast yang dibawakan khas oleh Jabatan Penyelidikan dan Inovasi di bawah Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UiTM. Pada minggu lepas kita dah pun membincangkan berkenaan tentang banjir. Sekarang pun kita dah dengarkan beberapa hari lepas ada isu banjir lagi. Tetapi hari ini kita mungkin keluar sikit daripada kepompong banjir tersebut. Kita pergi kepada penyelidikan berkenaan dengan angkasa. Jadi hari ini kita bawakan Profesor Engineer Dr. Muhammad Huzaimi Jusoh yang boleh dikatakan pakar UiTM ni, penyelidikannya berkenaan tentang angkasa, dan mungkin kita akan berbincang ataupun berdiskusi berkenaan tentang kajian angkasa dan juga kesan kepada kehidupan seharian ini. Jadi dengan itu, Prof, boleh kita mulakan, kalau boleh Prof, kita nak kenal-kenal, boleh kenalkan diri dulu Prof. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada Encik Zat dan semua kru tim daripada unit komunikasi dan ketampakan ya. Penyelidikan. Jadi saya Muhammad Huzaimi Jusoh daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik UiTM ni telah berkhidmat di UiTM ni lebih kurang 18 tahun lah. Allah. 2007 masuk. 2007. Okay. Saya 2007 tu baru nak ambil SPM Prof. Okay. And then daripada situ saya melanjutkan pelajaran ke UKM untuk master, bidang master komputer dan engineering, dan seterusnya PhD yang saya buat di Kyushu University Jepun dalam bidang space and earth electromagnetism. Oh, maksudnya daripada PhD lagi Prof dah memang buat kajian tentang betul. Lah. Sebenarnya final project untuk master tu, final project untuk master tu adalah berkaitan dengan space jugalah. Jadi extension daripada master, PhD dan seterusnya, saya melihat topik yang dipilih semasa buat PhD ni adalah kita lihat ada banyak research gap, ada banyak teknologi dan pembangunan yang boleh kita buat di Malaysia khususnya. Jadi saya cuba memenuhi gap tu supaya bila kita balik daripada Jepun tu dan kita perluaskan bidang tu ataupun kita panggil demokratiskan bidang sains angkasa dan juga teknologi angkasa tadi untuk semua terutamanya penyelidik-penyelidik daripada bukan saja di UiTM tapi di universiti-universiti tempatan yang lain. Seterusnya kita cuba connect hasil penyelidikan kita ni kepada pemegang-pemegang taruh kita, baik dari segi kementerian-kementerian yang berkaitan seperti Malaysia Space Agency, Kementerian Alam Sekitar kan, and then seterusnya kepada industri dan juga kepada masyarakat umum lah, komuniti. Itu yang kita lihat bila kita buat kajian daripada PhD itu sendiri, kita put in mind at the end apa target kita. Jadi daripada situ kita nampak secara menyeluruh kan. Itu yang what inspire me untuk terus bergiat dalam bidang ni, angkasa. Kan, bidang angkasa ni, dan explore mana-mana ruang yang kita boleh penuhi untuk manfaat bukan saja diri kita tapi kepada masyarakat yang berkaitan. Okay, kita patah balik sikit Prof. Prof alumni UiTM? Ya, saya. Diploma degree UiTM lah. Cuma master di UKM. Master di UKM. Dan PhD di Jepun. Di Jepun. Alhamdulillah. Tapi start pada master dan PhD dah mulalah kaji berkenaan tentang angkasa. Betul. Apa yang buat betul-betul Prof consistently lah, yang menginspirasikan Prof untuk membuat bahagian angkasa ni? Macam saya mention tadi, sebenarnya bila kita put
targetnya untuk kita buat bidang angkasa ni, kita letakkan keutamaan ataupun target yang kita nak capai ni bukan untuk diri kita, bukan untuk personal interest, tapi untuk masyarakat umum, untuk pemegang taruh di Malaysia khususnya. Kita lihat masa tu pada tahun awal 2000. Nah, awal 2000 ni kita masih belum bergiat aktif dalam bidang angkasa. Bidang angkasa di Malaysia ni bermula pada tahun 1996 dengan pelancaran MISAT masa tu, Malaysia East Asia Satellite masa tu, di bawah industri lah. Jadi daripada situ kita ada awal 2000 kita ada satelit, micro satellite yang pertama dilancarkan, dipanggil Tiongsa. Awal 2000 di Malaysia. Di Malaysia. And then selepas tu 2007 kita hantar Sheikh Muzaffar Shukr ke ISS, angkasawan pertama. And then selepas tu tahun 2009 kita lancarkan satelit remote sensing yang pertama. Dipanggil RazakSat. Daripada situ. Jadi RazakSat ya. RazakSat, micro satellite. Jadi selepas tu, lepas 2009 dia ada cabaran semasa RazakSat tu. Dia launch pengoperasian, dia ada cabaran sikit. Selepas tu bidang angkasa ni di Malaysia almost hibernate. Jadi di situlah bermula, di titik permulaan itulah saya lihat betapa pentingnya untuk ada somebody yang kena reactivate balik bidang angkasa ni, baik sains angkasa ataupun teknologi angkasa ni, sebab angkasa ni bidang yang multidisiplin. So dia ada sains angkasa dari segi teknologi angkasa dan juga space polisi angkasa. Dia ada pelbagai bidang. Jadi bidang-bidang ni semua belum kita explore sepenuhnya di Malaysia ni. Di Malaysia. Jadi untuk wrap up apa soalan Cik Izzat tadi adalah, ini yang kita tengok peluang yang kita nak sumbangkan di dalam Malaysia ni sendiri dalam bidang angkasa. Yang saya lihat angkasa ini ataupun teknologi angkasa ni adalah salah satu pemangkin kepada teknologi masa hadapan. Bila mana-mana negara yang advance dalam bidang teknologi angkasa, automatically semua industri hiliran, ministry, community, bidang education pun akan sama-sama terikut. Because this is, kita panggil advanced technology lah. Advanced technology. Ini adalah space technology bila kita kata. Kalau berdasarkan apa yang kita telah bualkan dengan Prof, saya berkali mendengar Prof cakap pada akhirnya adalah untuk masyarakat dan komuniti. Jadi saya nak tahu apa peranan dan apa kaitannya space dan juga masyarakat. Kenapa dia apa hubung kaitnya itu? Okey, betul. Okey, dalam konteks ni, untuk kita guna teknologi angkasa ni ataupun teknologi angkasa lepas ke teknologi advanced teknologi ni, tak semestinya kita pakai suit angkasawan. Baru kita kata kita dah guna teknologi angkasa. Itu yang bear in mind kat saya, apa ketakkan orang nak kena pakai suit. Okey. Jadi banyak sebenarnya teknologi yang inspired daripada space teknologi sebenarnya. Tapi kalau nak lihat kepada apa pentingnya space teknologi kepada kita, sebenarnya dalam aktiviti kehidupan seharian kita guna teknologi angkasa ni. Contohnya untuk tracking. Kita nak pergi mana-mana pakai Waze. Inilah tracking kita. GPS kita nak share location. Kan, kita nak share location, nak pergi satu tempat, kita share location. Itu pakai sistem GPS. GPS ni adalah Global Positioning System. Tapi bukan owned by Malaysia, bukan owned by dekat ASEAN punya countries. Even not by ASEAN pun? Bukan. GPS ni adalah owned by DOD, Department of Defense, United States. Sebenarnya GPS ni untuk military. Dia punya accuracy. Tapi untuk kegunaan masyarakat umum, dia release data yang less accurate lah. Sebab tu bila kita track, kita share location, dia accurate up to normally 5 meters. 5 meters. Ya, 5 meters or more. Tapi untuk kegunaan ketenteraan, military use, dia
memang accurate lah. Yes, dipanggil sub-meter. Below than 1 meter punya accuracy. Itu untuk mapping contohnya. Untuk komunikasi sendiri, kita guna komunikasi. Ada setengah komunikasi yang kita guna melalui satellite, kan, communication. And then untuk pemantauan cuaca seterusnya. Kita nak tengok esok hujan ke, panas ke. Ini adalah pemantauan daripada satellite untuk melihat pergerakan awan contohnya. And then ada banyak lagi yang kita lihat aplikasinya, dan saya kira untuk the latest teknologi ni yang kita kena bersedia adalah industri. Saya selalu cakap pasal ketersediaan industri di luar sana, di Malaysia dan juga di luar sana. The shift of technology daripada sekarang ni kita pakai mobile phone, kita pakai cellular punya service provider, kan, 019, 012 ke 016. Ini dah local Malaysia. Next, in the last 5 years, less than 5 years, kita akan mula guna satellite, direct to satellites. Kalau tidak pakai mungkin iPhone yang the latest one, 15 and above, kita dah tengok dah. Kalau kita tak ada line, nanti kalau kita tak ada line kawasan tu, dia akan keluar apa dia panggil simbol satellites kat situ. Meaning that kalau SOS, maksudnya pada kawasan-kawasan yang perlukan emergency response, dia akan track satelit, telefon kita. Dia akan check kat mana kita, dan kita boleh buat emergency. Tapi untuk next 5 years, less than 5 years, kita boleh pilih. Kita mungkin tak nak guna local service provider, tak nak guna, mungkin kalau saya boleh sebut mungkin contohnya Maxis ke Celcom, kita boleh switch guna satellite directly. Then sebab kita sekarang ni guna WhatsApp call, guna internet call apa semua, then selepas tu kelebihan dia, kita pergi international ke negara luar, tak ada isu roaming, kan, tak ada isu roaming, tak perlu switch kepada roaming, because kita boleh communicate everywhere. Sebab kita guna satellite. Sebab guna satellites. Nak pergi panjat gunung, nak pergi masuk hutan, nak pergi camping apa semua, kan, semua we are connected. Ini yang tapi teknologi ni sudah mula dibangunkan ataupun sudah mula digunakan untuk kenderaan-kenderaan yang ada connected dengan satellites. Contohnya Tesla. Tesla dia connected dengan satellites untuk tracking dan juga untuk update software dia. Ini adalah yang telah digunakan. Sekarang dia move kepada handphone kita. So ini yang perlunya, kita perlu bersedia, dan knowledge kita, teknologi kita, dan bagaimana kita nak mula utilize the teknologi ini untuk kehidupan kita seharian. Kejap, saya terkesima dan teruja jugalah dengan dengar teknologi ni. Dia macam, oh, the future is coming, kan? Yes. The future is coming. Dia macam dia dah now is the future. Now is the future. So lepas ni, tapi mungkin agak bahayalah kalau mungkin kurang dipersetujui oleh syarikat, pemegang-pemegang syarikat telekomunikasi ni. Mungkin ini ialah point diorang, mungkin orang akan swift, kan, ataupun diorang go on another technology, kan. Ini kita lihat ada beberapa syarikat yang telekomunikasi ni, dia dah mula invest dalam, dah mula invest sebab dia kena bersedia. Jadi dia dah mula invest. Saya bagi contoh SoftBank, syarikat paling besar telekomunikasi di Jepun. Dia mula invest dalam chip untuk tracking, untuk communicate dengan satellites. Maksudnya dia dah ready. Dia dah start switch, start ready untuk the switch of ataupun the movement of the technology ni daripada kita panggil terrestrial. Maksudnya guna infra di atas muka bumi, terrestrial ni, kepada infra yang menggunakan teknologi angkasa. Teknologi angkasa. Sebenarnya banyak. Saya minta maaf, Prof. Mungkin saya ni agak naif sebab pemahaman dan cara pandang saya berkenaan dengan angkasa ni memang angkasa, pakai suit, bulan dan belajar Zuhal, Marikh dan sebagainya. Okay. Tapi Prof dah membuka satu ruang minda kat saya ni, satu input yang baguslah, which is pasal satellite, dan sebenarnya kehidupan harian kita pun menggunakan teknologi seperti ini. Betul. Sebagai contoh macam Prof katakan tadi, untuk weather forecasting, ramalan kaji cuaca.
tracking. Even saya sendiri kalau kita jogging pun kita akan pakai tracking Betul. untuk tahu kat kat mana, jam berapa jam, okey. kilometer. Betul. Oh, sekarang pun saya sedar sebelum ni. Sedar. Tapi Prof, Okey. soalan yang mungkin agak naif dan agak kurang bijak dari saya lah. Malaysia ada satelit sendiri ke Prof? Benda ni agak sensitif juga untuk dibicarakan, tapi atas dasar Yalah, perkongsian pengkajian. ilmu, perkongsian ilmu, dari segi komunikasi untuk ataupun broadcasting kita panggil, kita panggil MISAT lah, untuk MISAT. Tapi untuk kita own the satellite tracking apa semua, kita sebenarnya kita ada satu satellite baru launch baru ni daripada industri lah, industri kita panggil Uzmasat. Tapi sebelum tu untuk kita nak buat mapping, sebenarnya teknologi angkasa ni ataupun tadbir urusnya di Malaysia ni di bawah pentadbiran MISA, Malaysia Space Agency. Jadi MISA ni membelanjakan, MISA ni bawah MOSTI, membelanjakan kos lebih kurang 20 juta setahun untuk membeli image daripada satelit-satelit di luar sana untuk dia nak buat mapping. Contohnya mapping dan sebenarnya buat tracking ke ataupun nak buat pemantauan. Cumanya satelit itu tidak dipunyai oleh Malaysia. Jadi kita kena beli image tu. Dan kita beli image, kita proses dan kita dapat. Jadi dalam keadaan yang kita perlukan sekarang, nak image sekarang, kita nak. Jadi kita tak ada capability tu. Jadi kita boleh kata apa jadi, kalau kita kata request sekarang, mungkin 1 atau 2 hari baru kita dapat image tu, proses. Itu cabaran kita lah. Sebab satelit ni sendiri, dia adalah part of teknologi ketenteraan military. Bila mana kita mention teknologi pengimajan ataupun remote sensing, penderiaan jauh. Penderiaan jauh, teknologinya untuk ambil gambar, scan untuk image sub-meter kita kata. Di bawah 1 meter. Maksudnya any object yang di bawah 1 meter, kita boleh trace, kita boleh detect, kita boleh ambil gambar tengok. Tapi teknologi tu kita tak ada. Kita kena beli teknologi ataupun kamera apa semua. Untuk beli teknologi tu, the owner tu akan lihat ini negara ni apa kegunaan dia. Jadi dia boleh dictate ataupun dia boleh control. Boleh control sama ada whether they want to release the teknologi ataupun tidak. Jadi itu pentingnya bila mana kita buat hubungan baik dengan negara luar, kan, and then kita collaborate dengan space agencies daripada negara luar. Itu keperluan kita adalah untuk akses kepada data ataupun teknologi. Jadi untuk pembangunan satelit itu sendiri, kita on the way. We are progressing. We are in a good progress sekarang. We are in a good progress. UiTM ada? Adakah UiTM ataupun banyak universiti? Di UiTM sendiri, saya recall balik tadi, selepas tahun 2009, selepas Razak Sat, jadi industri angkasa di Malaysia almost hibernate. Very minimum activities. Tahun 2016, UiTM melihat dengan visi daripada Vice Chancellor, masa tu adalah Datuk Hassan. Datuk Hassan melihat perlunya UiTM melancarkan satu satelit pertama negara. Masa tu 2016. UiTM. Jadi maksudnya satelit pertama negara ataupun satelit kecil negara. Jadi pasukan penyelidik UiTM mula melihat, sebab kalau kita nak develop satellites, launch, dia akan ambil masa. Technology is not there, kan, expertise is not there dekat UiTM tu. Jadi macam mana kita nak buat faster? Jadi kita collaborate. That's why masa 2016 kita kick off, kita collaborate dengan Kyushu Institute of Technology Japan, QTech. Kenapa QTech? QTech ni for the past, tak silap saya, 7 tahun sampai sekarang, dia adalah
institusi akademik yang paling banyak melancarkan satelit ke angkasa lepas. Kalau Malaysia launch mungkin 2 tahun, 3 tahun, satu satelit. Universiti dia 1 tahun lebih kurang 8 ke 10 satelit per year. Per year dia lancar. It's macam mainan dia orang. Jadi macam mana kita nak dapatkan teknologi itu? Kita tag along dengan mereka lah. Mereka. Then within 2 years, 2018, kita siapkan satelit itu ni dengan ada penyelidik-penyelidik kita join sama sekali buat in collaboration with masa tu selain daripada Japan dan Malaysia, kita ada Bhutan dan juga ada Filipin. Bhutan ya. Jadi ketiga-tiga negara, Malaysia, Bhutan dan Filipin ni melancarkan satelit nano yang pertama negara masing-masing. Itu adalah selain daripada pencapaian ataupun teknologi yang kita dapat, tapi kita menempa nama sebagai universiti yang pertama ataupun kita institusi yang pertama di Malaysia yang melancarkan satelit nano. Itu UiTM Sat-1. Tapi selepas tu what next yang ditanya oleh top management. Takkan kita nak buat satelit tu lagi kan? Maksudnya kita ada something yang kita kena explore lebih lagi untuk membolehkan UiTM ni sendiri meletakkan namanya kan sebaris dengan research university yang lain. Kan? Sebab universiti-universiti lain yang dah mula buat research dalam bidang space ni, contohnya USM, UPM, UKM dan beberapa universiti lain, dia dah start ahead more than 7 years di depan kita. Jadi untuk kita nak kejar ataupun kita nak berada sebaris dengan mereka ni, kita kena buat new strategy. Meaning that kita collaborate dengan universiti yang ataupun institusi yang paling aktif dekat dunia ni, supaya pada masa yang sama kita boleh dapat impact dan juga output yang cepat. Itu caralah strategi untuk kita belajar. Tapi Prof katakan UiTM dah melancarkan satelit pertama di Malaysia. Yes. UiTM sudah melancarkan, namanya UiTM Sat-1. UiTM Sat-1 satelit nano bersaiz 10 cm3. Satu jengkal je. 10 cm3. Jadi bila kita dah lancarkan, masa tu kita lancar tahun 2018 kita lancar satelit nano pertama negara ke angkasa lepas. Kita bukan saja develop, stay dalam lab, publish jurnal, tapi kita bawa benda ni keluar dan launch to the space. Kan, launch to the space ni dia ada proses dia. Sebenarnya proses pembuatan satelit ataupun advanced technology ni, the technology is there. Kan, cumanya bagaimana the technology management, pengurusan teknologi ni sendiri untuk bawa benda ni ke hadapan. Kita bertuah dapat pihak pengurusan kita dengan barisan Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor masa tu yang ada visi, kan, ada visi untuk put UiTM forward. Sebab apa UiTM masa tu perlu untuk jadi universiti yang pertama melancar satelit? Because space technology, kita nak, meaning that kalau kita ada kemampuan, expertise untuk bina satelit, test dan lancar ke angkasa lepas, maksudnya teknologi-teknologi yang lain, robotik yang apa semua tu, meaning that dia akan datang sekali, ataupun benda ni bukan cabaran besar lah. Sebab kita dah reach to the benda yang limit tu kita dah capai dalam teknologi. Jadi teknologi-teknologi yang lain, expertise yang lain, kita boleh bina dengan mudah. Faham. Analoginya seperti kita dah memecah dinding yang begitu tebal. So dinding-dinding yang biasa ni mudahlah untuk kita terkai. Sebab kita terkai. Faham. Okay Prof banyak cakap, ini might be the last question untuk session yang pertama lah Prof. Prof banyak cakap pasal pelibatan kita dengan negara-negara luar dan sebagainya. Mungkin ada apa sumbangan Malaysia ni dalam kajian angkasa ni sendiri? Malaysia sebenarnya sekarang ni sedang mengorak langkah untuk menempatkan diri setidak-tidaknya dalam top 3. Ini adalah di bawah MSE, Malaysia Space Exploration 2030. Target kita perlu
berada pada top 3 dalam ASEAN. Dalam Dalam ASEAN, Southeast Asia country ini. Sebaris ataupun mungkin sekelompok dengan Singapura contohnya. ya, Philippines, Singapura, jiran kita. jiran dekat. kita. Jadi untuk itu kita berkolaborasi dengan beberapa negara-negara lain, bukan saja di ASEAN countries tapi negara-negara macam Jepun, di US-nya, di Russia kan. Jadi sumbangan, dari segi sumbangan yang saya boleh tunjuk contoh, yang pertama sekarang ni melalui UiTM. UiTM sekarang ni kita dah launch UiTM Sat1 kan. And then kita collaborate dengan satu negara, Filipin. Ini di bawah UiTM sebagai peneraju, membawa nama Malaysia, collaborate dengan Filipin, sebuah universiti di Filipin untuk bina satu another satellite, insya-Allah akan lancar tahun ni. Tahun ini namanya UiTM Sat2. Nama programnya ASEAN-SAT. Jadi kita bina di UiTM, di Fakulti Kedokteran Elektrik kita bina, tapi ada kolaborasi juga dengan negara-negara luar. Maksudnya apa kat sini? Kita mula menjadi rujukan untuk beberapa institusi di luar negara sebagai pembangun teknologi ataupun sebagai penyedia teknologi kepada nanosatelit tadi, untuk melancarkan nanosatelit. Itu yang pertama. Yang keduanya, beberapa industri tempatan. Oleh kerana UiTM telah mula mengurat langkah menempatkan nama sebagai antara institusi yang ada ekspertis kepakaran dalam bidang satelit ni. Ada banyak industri-industri datang ke UiTM untuk mula explore the new teknologi ni untuk dipasarkan keluar. Maksudnya ada elemen commercialization ke situ. Jadi kita lihat ada berapa produk daripada satelit sendiri sudah mula dipasarkan, sudah ada buyer, dah ada customer dah sekarang ni. Yang kita lihat Malaysia ni, kita memang nak jadi antara tiga negara top di rantau ASEAN. Rantau ASEAN. Jadi stepnya adalah sumbangan kita dari segi human capital development. Bila kita collaborate untuk bantu bina satelit negara lain, inilah human capital development yang kita sumbangkan. Yang kedua adalah dari segi commercialization. Because sebab mereka lihat Malaysia ni sendiri adalah negara yang ada teknologi, ada infra yang boleh dipercayai kan, dan ada SOP ataupun ada hubungan baik dengan negara luar yang kita ni agak dipandang dipandang tinggi jugalah, dipandang tinggi supaya jadi bila kita bawa produk ke negara luar ni, produk space grade component contohnya daripada Malaysia ni, so ini adalah reliable space grade component yang boleh dipakai untuk negara luar. Itu antaranya lah buat masa sekarang. Saya boleh ke kalau macam self claim lah pula kan, kita UiTM ni antara one of the leading university lah untuk kerajaan angkasa. Sebab macam Prof cakap tadi, kolaborasi dengan negara luar pun kita menjadi salah satu rujukan khususnya negara-negara ASEAN lah kan. Atas sebab kita telah mulakan langkah ini awal, dan banyak pakar-pakarnya juga di sini. Betul. Tapi tak apa, mungkin selepas ini kita akan berbincang lagi, banyak lagi nak tahu Prof ni, sebab yang session pertama ni pun sebenarnya saya agak teruja dah terkesima, dah banyak buka pintu-pintu dalam otak saya selama ni tertutup kan. Banyak lagi saya nak tanya Prof, mungkin pasal polisi dari segi perkembangan education dalam space lepas ini, dan kita akan bersambung kemudian. Jumpa di bahagian yang kedua dalam Research Podcast yang dibawakan khas oleh Jabatan Pendidikan dan Inovasi UiTM. Terima kasih kerana mendengarkan podcast ini. Research Podcast ini dibawakan oleh Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM. Sila ikuti perkembangan dan info terkini tentang penyelidikan dan inovasi UiTM di kesemua platform media sosial kami, terutama di Facebook Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM dan juga Instagram kami JPI_UiTM.
Dan jangan lupa untuk menekan butang subscribe YouTube JPI UiTM serta menekan butang loceng bagi mengikuti kesemua video terbaru termasuklah Research Podcast ini. Terima kasih dan teruskan mengikuti perkembangan terbaru Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM.